Sampailah satu dekat selekoh. Okey, selekoh ni saya rahsiakan Jamal nampak ada seorang perempuan tua berdiri tepi jalan. Baju dia lusuh, putih kekuningan. Tapi Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu kembali pada video ni. Okey, ini malam ni aku ingin cerita satu jalan pulang daripada seorang kisah anak muda. Dia pulang malam dari Kuantan ke Pekan. Maknanya rumah dia kat Pekan lah. Okey kan, aku nak cerita satu kisah seram yang berlaku dekat jalan lama lah, Kuantan Pekan. Kalau orang Pekan ni kenal lah jalan lama ikut mana. Okey, kalau korang orang Pekan atau pernah lalu jalan tu malam, confirm korang tahu memang kawasan tu sunyi. Kiri kanan hutan dengan ladang sawit, ramai orang kata jalan tu keras. Tapi ini kisah seorang lelaki, kita panggil Jamal je lah. Malam tu dia lalu jalan tu seorang-seorang dan apa jadi kat dia memang menyerangkan. Okey, cerita dia macam ni, geng. Jamal ni baru balik dari Kuantan. Saya tak tahulah dia buat apa kat Kuantan tu. Dah dekat pukul 12 malam. Dia nak balik rumah dia dekat Pekan. Daripada ikut jalan jauh, dia ambil jalan lama. Konon cepat sikit lah. Tapi biasalah jalan tu gelap, sunyi. Radio kereta dia pun asyik bunyi macam ada siaran lah. Dia dah rasa pelik sikit. Okey. Dia sedang dibawa kereta sampailah satu dekat selekoh. Okey, selekoh ni saya rahsiakan Jamal nampak ada seorang perempuan tua berdiri tepi jalan. Baju dia lusuh, putih kekuningan. Tapi okey, mula-mula Jamal fikir apa pula orang tua ni malam-malam berdiri tepi jalan ni. Dia pun buat tak tahu sajalah. Okey, tapi geng, bila dia pandang cermin belakang, perempuan tua tu dah duduk dekat kursi belakang kereta dia. Alamak, takutnya korang bayangkanlah tengah drive seorang-seorang, ada orang duduk kat belakang. Muka pucat pula, merah senyum panjang. Dia bisik kat telinga Jamal. Ulah, jangan lalu jalan ni nak. Aku cakap betul. Kalau aku jadi Jamal, memang aku larilah kunci. Terus cabut kunci lari. Okey. Lepas tu Jamal pun bawalah kereta dia dengan tekan minyak laju. Tapi pelik, jalan tu macam tak habis-habis. Lalu pokok sama, suasana sama. Macam ulang-ulang pula. Dia cuba pasang radio tapi keluar suara perempuan ketawa. Otet tak lalu sini juga. Radio terus ditutup. Memang takut cerita ni. Okey. Tak lama lepas tu, kereta Jamal mati sendiri. Bayangkanlah, geng. Tengah malam ni, geng. Jalan gelap, kereta rosak, sunyi. Tiba-tiba, bunyi tok-tok-tok-tok. Ada bunyi ketukan dekat cermin kereta dia. Jamal pandang, astagfirullah. Muka budak perempuan, ada muka perempuan tua tu melekat kat tingkap mata merah. Bibir koyak besar, kuku panjang ketuk di cermin kereta dia. Turun katanya. Jamal terus tunduk, baca doa menggigil tangan dia. Bayanglah kena pada kita. Tak tahulah nak cakap apa. Okay, lepas beberapa minit tiba-tiba muncul seorang pakcik naik motor Honda. Okey, tak tahulah Honda apa, Honda Wave ke, Honda S70 ke, lama berhenti depan kereta Jamal. Pakcik tu tanya, kenapa seorang-seorang malam ni di sini nak? Jamal lega. Terus jawab, pakcik, kereta saya mati ni. Pakcik tu senyum. Tapi senyuman dia pelik. Dia cakap, tak apa nak, saya boleh tolong. Tapi jangan pandang belakang, udahlah. Tak lama lepas tu Jamal dengar jeritan panjang dari belakang kereta. Pakcik tu cakap lagi, jalan ini dah lama ada penunggu nak. Kalau nampak dia susah nak selamat. Tiba-tiba lampu motor pakcik tu padam. Dan bila Jamal angkat muka, pakcik tu hilang. Alamak. Seram. Alam lain pula, Jamal cuba start kereta. Peliknya, hidup balik. Hidup semula lah. Dia pun memecut tanpa geng. Jalan itu makin pelik. Dia nampak rumah-rumah seperti kampung lama. Macam orang yang dah lama tinggal. Orang yang berjalan tepi jalan, muka kosong, mata hitam. Ada yang melambai-lambai ke arah dia. Ada yang jerit tapi tak keluar suara. Bau kemenyan kuat, bau hanyir. Masa tu Jamal dah tak tahu dia nak cakap macam mana. Okeylah. Cerita dia, selepas tu kereta Jamal tiba-tiba berhenti dari celah pokok. Keluar perempuan tua tadi dengan ramai makhluk lain. Geng-geng dia. Perempuan tu bawa geng dia je. Ada yang tiada muka, ada kepala terbalik, ada yang merangkak sambil menjilat tanah. Tak tahulah kenapa jilat tanah, tak jilat aiskrim. Perempuan tua itu berdiri depan kereta, suara dia garang. Kau dah pilih jalan ni, tiada pulang. Kita pulangkanlah lah ni. Dia ketuk cermin kereta kuat sampai retak. Jamal tutup mata, doa kuat-kuat. Tiba-tiba sunyi senyap. Bila Jamal buka je mata dia dah ada dekat tepi simpang masuk Pekan. Yang menunjukkan pukul 6 pagi, orang dah mula
lalu lalang lah dekat kawasan tu. Dia lega ingatkan mimpi, tapi bila pandang kursi belakang, kursi keretanya, ada selai baju kurung putih lusuh, penuh dengan tanah. Sejak hari tu, Jamal dengan Taubat tak berani lagi lah lalu jalan lama Kuantan Pekan pada waktu malam. Orang kampung kata, kalau korang nampak perempuan tua tu tepi jalan tu, jangan sekali-kali tengok cermin belakang. Okay, jadi geng, kalaulah korang balik Pekan malam-malam ni, hati-hatilah. Kadang-kadang jalan yang kita rasa tu pendek, mungkin bukan jalan untuk manusia. Kalau korang pernah ada pengalaman seram dekat jalan Pekan ni, droplah komen di bawah. Kita sembang lagi. Okay, jumpa lagi next video. Okay, bye-bye.